Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita dalam siri kuliah khas membaca buku himpunan Risalah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, sambungan bacaan dalam risalah Syekh berjudul Masail Al-Jahiliyah, permasalahan atau perkara-perkara amalan-amalan jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli jahiliyah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan, yang menyalahinya dengan orang-orang jahiliyah. Dalam kuliah sebelum ini kita telah membacakan muqaddimah, ya, muqaddimah risalah Syekh, ya, dalam risalah ini. Kemudian ya beliau, jadi kita sambung, ya, kita lihat beliau meneruskan, beliau rahimahullah, ya, Syekh Muhammad mengatakan, adapun perkara yang paling penting dan mustahak sekali adalah gersangnya keimanan. Yani di sini Syekh sedang membahaskan tentang perbezaan-perbezaan, ya, perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan orang-orang jahiliyah, ya, masyarakat jahiliyah. Adapun perkara yang paling penting dan mustahak, ya, ialah gersangnya keimanan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka tidak beriman, ya, perkara yang paling penting, yani pokok segala apa perbezaan, ialah bahawa golongan masyarakat jahiliyah mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya perkara tersebut digandingkan dengan kecintaan terhadap perkara-perkara jahiliyah, maka sempurnalah kerugiannya. Yani sekiranya kita digabungkan antara perbuatan kufur dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perbuatan menolak dan tidak menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian digandingkan, ya, kemudian ditambah dengan rasa cinta terhadap perkara-perkara kekufuran, perkara-perkara jahiliyah, maka sempurnalah kerugian atas seseorang itu, ya, ketika mana orang itu dia menolak dan dalam masa yang sama dia berpegang, ya, dengan kebatilan fahaman-fahaman jahiliyah itu. Hal ini adalah seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan mereka yang beriman, ya, kepada kebatilan, ya, atau mereka yang berpegang dengan kebatilan dan ingkar, ya, kepada Allah, ya, maka menolak, ya, perintah Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, dalam surah Al-Ankabut ayat 52. Jadi ini penjelasan hakikat, ya, keadaan orang-orang jahiliyah. Mereka mendustakan rasul-rasul mereka, ya, tidak beriman dengan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka, ya. Kemudian ditambah lagi dengan kedegilan, ya, ditambah lagi dengan semangat taksub, ya, nak terus kekal dalam, ya, amalan-amalan jahiliyah dengan budaya-budaya yang mereka warisi, ya, budaya-budaya yang menyalahi ajaran Islam yang mereka warisi daripada, ya, datuk moyang mereka. Maka dalam keadaan itu, ya, dikatakan bahawa orangnya telah rosak zahir dan batin.
Ya. Apabila mereka menolak risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak risalah Rasul yang diutuskan kepada mereka, maka ini adalah kerosakan batin, ya, kerana mereka tidak beriman, ya. Dan ditambah lagi dengan perbuatan mereka menganggap baik perkara-perkara jahiliah yang mereka berada di dalamnya, maka ini dikatakan, ya, rosaknya zahir mereka. Maka dalam keadaan itu mereka menghimpunkan kedua-dua kerosakan, ya, zahir dan batin, ya. Kalau dah sempurna, ya, kalau kedua-dua zahir dan batin rosak, maka sempurnalah kerugian dia. Yang ini tidak ada kerosakan yang lebih daripada itu. Kalau dah zahir dan batin rosak, memang, ya, rosaknya lah, ya, orangnya, ya. Jadi ini menunjukkan kepentingan, ya, untuk kita mengenal pasti perkara-perkara jahiliyah, untuk kita kenal pasti amalan jahiliyah yang wujud pada zaman dahulu, ya, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kita menganggap baik permasalahan-permasalahan atau, ya, pegangan-pegangan jahiliyah ini, pegangan-pegangan jahiliyah yang menyalahi ajaran Islam, ya. Jangan sekali-kali kita menganggap bahawa dia baik, bahkan hendaklah kita mengingkari amalan budaya masyarakat jahiliyah, ya. Kerana jika tidak, maka itu, ya, itu adalah bahaya. Allah mengatakan wallazina amanu bil batil, ya, adapun mereka yang beriman dengan kebatilan, yakni mereka membenarkan kebatilan itu, mereka membenarkan kebatilan itu, mengakui bahawa dia, atau menganggap bahawa dia baik dan bagus, ya. Wa kafaru billah, dan mereka ingkar dengan perintah Allah. Kerana antara perintah Allah memerintahkan atas kita supaya menolak kebatilan itu, ya. Adapun perkataan batil itu sendiri, ya, batil itu sendiri bermaksud sesuatu yang tidak berguna, ya, sesuatu yang tidak berguna. Jadi amalan-amalan jahiliyah dahulu, ya, dinamakan, ya, amalan jahiliyah, ya, mengenangkan bahawa pertamanya ialah perkara yang batil, ya, amalan-amalan jahiliyah ni adalah perkara yang batil. Dan kenapa dinamakan sedemikian? Ya, kerana maksud batil itu ialah, ya, perkara-perkara yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, ya. Justru kita diperintahkan untuk menolak pegangan-pegangan amalan-amalan pada zaman jahiliyah dahulu. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal, ya, fa anna tusrafun. Sedangkan tiadalah sesudah kebenaran itu kecuali kebatilan, ya, kecuali kesesatan. Tiadalah sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana mungkin kalian boleh dipalingkan, kata Allah SWT. Nak kata bahawa benda yang benar itu jelas, demikian benda yang sesat itu jelas. Bagaimana pula seorang itu boleh dikelirukan, ya, dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian seterusnya, ya, Syekh Muhammad menyatakan permasalahan jahiliyah yang pertama. Ya, jadi kita lihat nombor 1, ahli jahiliyah melakukan ibadah dengan menjadikan orang salih sebagai sekutu.
di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Dan ini permasalahan jahiliyah yang pertama. Bahawasanya orang-orang jahiliyah menjadikan orang saleh sebagai sekutu. Ya, sebagai sekutu dalam mereka berdoa. Ya, mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara di antara mereka dengan Allah semasa mereka berdoa dan beribadah, di mana mereka mengharapkan syafaat daripada mereka dari sisi Allah, kerana mereka menyangka bahawa Allah dan orang saleh menyukai perkara tersebut. Ini seperti mana firman Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat mahupun mendatangkan mudarat kepada mereka, dan mereka berkata mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah, dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Kemudian Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunillah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka yang mengambil pelindung selain Allah untuk menjadi pelindung mereka, mereka berkata, tiadalah kami menyembah mereka, ya, tiadalah kami menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surah Az-Zumar ayat yang ke-3. Kemudian kata Syekh, kata penulis, perkara inilah yang menjadi faktor utama perselisihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda diutuskan dengan membawa keikhlasan dan memberitahu mereka bahawa keikhlasan adalah agama Allah yang menjadi faktor utama diutuskan para rasul, dan Allah tidak akan menerima semua amal perbuatan, ya, kecuali daripada mereka yang ikhlas. Di samping itu, baginda juga mengkhabarkan bahawa golongan yang melakukan apa jua yang dianggap baik oleh masyarakat jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah, maka Allah mengharamkan baginya syurga dan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Perkara ini jugalah yang menjadi faktor utama yang menjadikan manusia keseluruhannya terbahagi kepada dua kategori, Muslim atau kafir. Disebabkan perkara inilah berlakunya permusuhan di antara mereka. Disebabkan itu disyariatkan ke atas orang Islam perintah jihad, seperti mana firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, ada typo di situ, ya, kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah syirik, dan sehingga agama itu seluruhnya menjadi milik Allah semata-mata. Surah Al-Anfal ayat 39. Kita perhatikan tuan-tuan, perkara yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini, permasalahan jahiliyah yang Rasulullah menyalahinya, yang Rasulullah menolaknya. Jadi dalam perkara yang pertama di sini, Rasulullah penulis Syekh Muhammad memulakan permasalahan yang pertama ini dengan menyatakan perkara yang paling bahaya daripada perkara-perkara jahiliyah, ya, amalan-amalan jahiliyah yang sekian banyaknya. Beliau memulakan dengan menyatakan perkara yang paling bahaya, ya,
iaitu perbuatan syirik masyarakat jahiliyah dengan menjadikan orang saleh ya sebagai perantara di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perkara ini menjadi diletakkan sebagai perkara yang pertama? Ya, kerana inilah perkara pertama yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara pertama yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan masyarakat pada zamannya supaya meninggalkannya. Ya, baginda Rasulullah memulakan dakwahnya dengan mengajak supaya masyarakat mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata-mata dan meninggalkan penyembahan ya penyembahan kepada tuhan-tuhan selain Allah. Inilah ya permulaan dakwah Rasulullah. Inilah perkara pertama yang ditekankan oleh para rasul secara amnya. Tidak lain dan tidak bukan kerana inilah ya asas agama itu, inilah asas dakwah itu. Sekiranya perkara ini tidak diperbetulkan, maka tidak ada faedah ya sama sekali untuk diperbaiki perkara-perkara yang lain ya. Tidak ada guna solat, puasa, zakat dan haji sekiranya seorang itu masih bergurumang dengan syirik, masih lagi ya terpalit dengan perbuatan beribadah kepada selain Allah, ya, perbuatan syirik. Jadi tuan-tuan, pada zaman jahiliyah, sedar tak sedar orang-orang jahiliyah ya, mereka beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ini mungkin ramai yang keliru, salah faham. Orang-orang jahiliyah ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka percaya kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Tinggal lagi dalam masa yang sama mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tuhan-tuhan yang lain. Antara sembahan-sembahan mereka ialah orang-orang wali-wali dan orang-orang saleh. Mereka sembah wali-wali dan orang-orang saleh, seperti yang kita lihat berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apabila masyarakat kaum Nabi Nuh mereka bersikap melampau dalam memuliakan orang-orang saleh yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, orang-orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bersikap melampau apabila orang-orang saleh ini telah mati. Ternyata mereka telah menyembah kubur mereka di samping Allah Subhanahu wa taala, atas alasan bahawa ini merupakan kuburan orang-orang saleh ya, orang-orang yang semasa mereka hidup mereka dekat dengan Allah. Justru kuburan mereka kita datangi untuk kita mengharapkan pertolongan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan ya masyarakat orang-orang kafir, kaum musyrikin, semenjak daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam sampailah ke ya keadaan orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi atau mereka menyembah ya kuburan orang-orang saleh
dengan mengatakan tiadalah kami menyembahnya melainkan supaya mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah. Ini sebagai jalan untuk mereka nak dekatkan diri kepada Allah. Mereka mendatangi kuburan orang-orang salih ini. Demikian mereka mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka mengatakan, penyembah-menyembah kubur ini, sesungguhnya penghuni-penghuni kubur yang kami datanginya, mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Jadi perhatikan, ini alasan dan ini sebab kenapa mereka menyembah orang-orang kuburan orang-orang salih ini. Atas alasan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah, atas alasan kerana orang-orang salih yang sudah mati itu mampu membantu mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sama sekali mereka tidak mengatakan bahawa orang-orang salih itu adalah pencipta, pemberi rezeki dan sebagainya. Tetapi kuburan orang-orang salih itu dijadikan sebagai perantara, dijadikan sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah, supaya mereka dapat dekatkan diri kepada Allah, supaya mereka dapat membantu mereka, supaya orang-orang salih yang sudah mati itu dapat bantu mereka. Jadi kita perhatikan bagaimana mereka tidak menamakan perbuatan mereka itu sebagai syirik. Kalau dah kata syirik, itu jelas menyalahi tauhid. Tetapi apakan daya, mereka telah diperdayakan oleh syaitan, sehingga syaitan mencantikkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dengan mengatakan kepada mereka bahawa ini bukan syirik. Ini bukan syirik, sebaliknya dia adalah tawassul. Tawassul ini sebagai perantaraan, menjadikan orang-orang salih sebagai perantaraan dan mendapat pertolongan. Perbuatan menyembah kuburan orang salih ini sebagai perbuatan nak minta syafaat daripada orang salih, kerana mereka mempunyai kedudukan yang dekat dengan Allah. Justru kita mengakui kedudukan tersebut dan kita nak cuba nak mempergunakan kedudukan dekat mereka dengan Allah itu. Tetapi apakah perbuatan-perbuatan mereka ini bukan syirik? Jadi kita perlu ditegaskan bahawa hakikat itu bukanlah pada nama-nama yang digunakan, digunakan perkataan tawassul, digunakan perkataan syafaat. Apakah ia menjadikan perkara itu bukan syirik? Tidak, sama sekali. Bahkan sesuatu itu tetap dinilai mengikut hakikatnya, bukan pada istilah-istilah nama-nama yang digunakan. Kalau sekiranya sesuatu itu syirik, maka dia tetap syirik, sekalipun di atas namakan istilah-istilah seperti tawassul, syafaat dan sebagainya. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap kepada pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal, melaksanakan amalan salih, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadahnya dengan sesiapa pun. Jangan sekutukan Allah dengan sesiapa pun. Dalam surah Az-Zumar ayat 2 Allah kata fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan
mengikhlaskan segala ibadah untuknya semata-mata. Ya, demikian Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tiadalah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala amal ibadah untuknya. Ya. Maka inilah perkara jahiliyah, inilah permasalahan jahiliyah yang utama, yang paling serius, iaitu perbuatan mereka menyembah kuburan wali-wali dan orang-orang saleh. Menyembah kuburan wali-wali dan orang saleh, meminta tolong meminta tolong daripadanya, beristighatsah dan beristi'adzah, meminta perlindungan melaluinya, dan meminta hajat. Pergi ke kuburan orang-orang saleh untuk beristighatsah, beristi'adzah dan meminta hajat. Ya. Dan tuan-tuan, kalau diperhatikan, inilah perbuatan golongan penyembah kubur pada hari ini. Ya. Ini perbuatannya sama, ya, dari segala sudutnya. Betul-betul sama. Perbuatan menyembah kubur pada hari ini sudah wujud sejak sekian lama. Wujud pada zaman jahiliyah dahulu. Golongan yang mendatangi kubur, menyembah kubur dengan alasan-alasan yang sama. Ya. Dan di situ Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Ini adalah teguran dan kritikan Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Dan mereka menyembah selain Allah apa jua yang tidak memberi manfaat atau mendatangkan mudarat kepada mereka. Ya. Ya, tidak menyembah apa yang tidak memberi manfaat mahupun mendatangkan mudarat kepada mereka. Ya. Dan mereka berkata, mereka mendakwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, ya, kuburan yang mereka datangi itu, memberi syafaat, memberi pertolongan kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita lihat, ini jugalah alasan yang digunakan oleh orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan daripada kalangan orang Islam sendiri, daripada mereka yang mendakwa diri mereka Islam. Ya. Jadi kalau dikatakan kepada mereka bahawa perbuatan mereka menyembah kubur, mereka akan nafikan. Mereka mengatakan kami tak sembah kubur. Sebaliknya kami bertawassul, kami minta syafaat. Ya, kami menjadikan kuburan penghuni kubur itu sebagai perantara dan sebagainya. Tapi kesudahannya Allah mengingkari perbuatan yang mereka lakukan. Ya, dan Allah menjelaskan bahawa apa yang mereka sembah, ya, apa yang mereka datangi itu tidak mampu memberi manfaat atau mudarat. Yang ini tidak ada guna sama sekali. Sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan, kuburan-kuburan yang didatangi tersebut tidak memberi apa-apa manfaat. Sekalipun mereka mendatanginya, ya, dengan tujuan bukan nak buat syirik, tapi dengan tujuan ini konon, ya, ini dakwaan pemikiran mereka. Dakwaan bahawa mereka nak mendapatkan syafaat pertolongan. Sedangkan Allah kata dia tak mampu memberi apa-apa pertolongan. Pertolongan pun tak boleh, mudarat pun tak boleh. Ya. Ini tak ada apa guna. Jangan
jangan berharap dan jangan rasa takut. Berharap iaitu dengan meminta manfaat, meminta tolong. Jangan takut iaitu kalau ditinggalkan sembahan-sembahan berhala itu, jangan ada rasa takut bahawa akan datang bala bencana dan sebagainya. Bahkan perbuatan bencana, ya, bahkan bencana akan datang dengan menyembah, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah ini, ya. Demikian Allah kata, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Dan mereka yang mengambil pelindung, ya, selain Allah, ya, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya, ini alasan-alasan yang dikemukakan mengapa, ya, disembah Tuhan-Tuhan, kuburan-kuburan tertentu. Tujuannya ialah untuk dijadikan sebagai perantara agar dapat membantu mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan bagaimana mereka sama sekali tidak mengatakan sembahan-sembahan yang mereka puja, kuburan-kuburan yang mereka datangi, sama sekali mereka tidak mengatakan bahawa, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah ini adalah pencipta langit bumi, pemberi rizki, yang menghidupkan atau yang mematikan. Mereka tidak mendakwa dengan dakwaan seperti itu. Kenapa? Kerana mereka mengakui. Mereka mengakui bahawa sembahan-sembahan yang mereka datangi itu tidak melakukan hal-hal tersebut. Sebaliknya Allah jua yang mencipta. Mereka kenal dan mereka beriman dengan Allah selaku pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ya. Tinggal lagi syubhat mereka apabila mereka mendatangi, ya, kuburan-kuburan tertentu dan sebagainya. Itu adalah perbuatan taqarrub mereka, ya. Perbuatan mereka atau usaha mereka untuk nak cari jalan untuk nak mendekatkan diri mereka kepada Allah, ya. Ini konsepnya hampir sama seperti konsep yang dipegang oleh golongan penyembah berhala pada hari ini. Bahawasanya kita yang hidup ni banyak dosa, sedangkan kuburan-kuburan yang didatangi adalah kuburan orang-orang yang saleh, yang mempunyai kedudukan, ya, kedudukan yang baik, kedudukan yang dekat dengan Allah. Justru mereka nak menjadikannya sebagai perantara. Kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana syaitan melakukan tipu dayanya, ya, melakukan tipu daya ke atas manusia. Sedangkan apa yang muskil ialah bahawa sebahagian orang-orang Islam ini mereka membaca ayat-ayat yang sedang kita baca ini. Yang ini dalam kalangan mereka yang melakukan hal-hal ini adalah orang-orang yang mendakwa diri mereka Islam. Mereka membaca Al-Quran dan mereka membaca ayat-ayat yang sedang kita bahaskan ini. Tetapi apakah daya, mereka tidak menghayatinya dan memahami ayat-ayat yang sedang kita baca ini dengan pemahaman yang betul, ya. Kemudian kata Syekh, perkara inilah yang menjadi faktor utama perselisihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana baginda diutuskan dengan membawa keikhlasan, yakni membawa tauhid. Tauhid yakni mengikhlaskan amal ibadah untuk Allah semata-mata, ya. Dan memberitahu mereka, ya, Rasulullah mengkhabarkan kepada masyarakatnya bahawa keikhlasan adalah agama Allah yang menjadi faktor utama diutuskan para rasul, dan Allah tidak akan menerima mana-mana amalan, ya,
Dan Allah tidak akan terima mana-mana amalan perbuatan kecuali daripada mereka yang ikhlas. Kecuali daripada mereka yang melaksanakan amalan mereka itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak akan menerima mana-mana amalan, ya. Di samping itu mereka juga mengkhabarkan bahawa golongan yang melakukan apa jua yang dianggap baik oleh orang-orang jahiliyah, maka Allah haramkan, ya, baginya syurga dan menjadikan neraka sebagai tempat tempat tinggalnya. Kita perhatikan, ya, penegasan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid dan penegasan bahawasanya Allah tidak perlu kepada perantara. Ya. Ini yang kita kena jelas dan faham. Apakah Allah perlu kepada perantara untuk disembah? Ya, kalau dalam hubungan sama manusia mungkin ada sahaja perantara-perantara. Ya. Terutamanya, ya, orang-orang besar, pemimpin-pemimpin. Lumrah kalau mereka dikelilingi oleh, ya, orang-orang yang dekat dan seumpamanya. Ya, mereka ada pengawal, mereka ada, ya, pembantu-pembantu. Yang mana kalau orang biasa nak jumpa, mungkin susah nak jumpa terus. Sebaliknya perlu melalui perantara-perantara yang ada sebelum nak jumpa dengan seorang besar atau seorang pemimpin. Tetapi apakah demikian keadaannya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah Allah berkehendak kepada, ya, perantara-perantara? Ya, kita kata sama sekali tidak. Bahkan Allah itu maha dekat, maha memperkenankan. Allah maha mendengar, maha melihat. Dan Allah merahmati para hamba-Nya, menerima, ya, taubat mereka. Dan Allah tidak memerintahkan atas kita untuk kita mengadakan perantara-perantara dalam kita berdoa dan memohon, ya. Bahkan Allah perintahkan atas kita untuk berdoa terus langsung kepadanya. Seperti dalam firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu bertetah, berdoalah kalian kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia berdoa kepadanya secara langsung, ya, tanpa perantara. Ini gerangan apa mereka yang nak mewujudkan perantara-perantara dalam mereka nak memanjatkan permohonan mereka. Jadi kita lihat inilah perkara utama yang menjadi perselisihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat jahiliyah, ya, iaitu permasalahan syirik, ya, dan permasalahan mewujudkan perantara-perantara. Justru apabila Rasulullah diutus kepada masyarakat jahiliyah, mereka Rasulullah menyuruh mereka dengan kalimah la ilaha illallah. Baginda mengatakan, qulu la ilaha illallah taflahu atau tuflihu. Ucapkanlah, ya, kalian ucapkanlah la ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah, nescaya kalian akan berjaya. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan, ya, kecuali Allah.
ini ya fokus dan usaha yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda kepada masyarakat pada zamannya. Justru kita tegaskan inilah perkara yang perlu diberi perhatian. Seperti mana perkara ini menjadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini jugalah perkara yang perlu kita perhatikan pada hari ini, di mana apatah lagi dalam keadaan kita melihat bahawa keadaan yang berlaku pada zaman jahiliyah ya masih lagi berlaku pada hari ini, ya masih lagi berlaku pada hari ini. Jadi ini menunjukkan bahawa penjelasan mengenai tauhid, ya, penegasan tentang bahaya syirik serta jenis bentuk-bentuk syirik yang ada, ya, termasuklah perbuatan mendatangi kuburan orang-orang mati untuk meminta hajat dan sebagainya. Ya, ini semua ya perlu diberi tegasan, penegasan, ya. Baik. Dan mengapa perkara ini perlu diberi perhatian? Ya, mengapa perkara tauhid serta penjelasan mengenai bahaya syirik perlu diberi perhatian? Ini mengenangkan bahawa dia merupakan asas agama dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amalan-amalan melainkan dalam keadaan orang itu mengikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah semata-mata. Adapun mereka yang melakukan syirik, ya, maka itu akan merosakkan segala apa amalan dia yang lain. Demikian perintah Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Barang siapa yang mengharapkan hari pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia sekutukan Allah dalam amalan-amalan ibadah yang dilaksanakannya, ya. Yang kemuncaknya, barang siapa yang meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, maka orang itulah yang berpegang kepada, ya, tali yang teguh, ya. Seperti yang Allah sebutkan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan taghut, beriman kepada Allah, maka dialah orang yang berpegang dengan tali kekang yang teguh, ya. Adapun mereka yang terjebak dalam syirik, maka Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya syurga, sedangkan tempat kembalinya ialah neraka. Ya. Ya, kemudian kata Syekh, perkara ini jugalah yang menjadi faktor utama yang menjadikan manusia keseluruhannya terbahagi kepada Muslim atau kafir. Dan disebabkan perkara inilah berlakunya permusuhan di antara mereka. Ini hakikat. Ini realiti. Sedar tak sedar, suka atau tidak, ini adalah realiti. Bahawa manusia antara dua, sama ada Muslim atau kafir, ya, tidak ada, ya, tidak ada pilihan yang ketiga. Kemudian adanya permusuhan sejak dahulu sampai ke hari ini antara kedua-dua golongan ini, ya. Dan kata penulis, disebabkan itu disyariatkan ke atas Muslim
dengan perintah jihad. Allah syariatkan, Allah perintahkan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan. Ya. Kita diperintahkan supaya memerangi kesyirikan. Kita diperintahkan supaya memerangi kesyirikan, ya, dan orang-orangnya, kerana mereka ini merosakkan agama, merosakkan amal ibadah, ya. Justru kita umat Islam disuruh supaya memerangi perbuatan syirik. Jangan sekali-kali kita bermudah, apatah lagi nak menerima atau menganggap baik, ya, hal-hal syirik ini. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan, sampai di situ sahaja, ya. Sehingga kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.